Ni dia bodoh kan je. Dan itulah caranya kita diserang. Mesti korang pernah nampak komen-komen macam ni yang merendahkan usaha kita ke sana, usaha rakyat-rakyat kita ke sana. Dan seperti yang telah dibongkar oleh ZRA, ada satu geng yang dipanggil sebagai geng 8200. Orang-orang yang menyertai 8200 lah, kalau korang ni squad media sosial ataupun squad dipanggil sebagai squad media sosial AI dan plus human yang dibentuk oleh Israel. Ingat 8200 ni basically adalah tentera digital Zionis dan Israel untuk memperandakan usaha-usaha untuk membantu P. Bukan semua orang yang tulis tu adalah manusia. Kebanyakannya adalah bot. Diorang memang nak nampak macam kononnya diorang ni ramai. Menggunakan AI, diorang boleh tiru cara penulisan rakyat Malaysia. Dan kita kena berhati-hati dengan usaha mereka yang bersifat dua cabang. Yang pertama, untuk merendah-rendahkan usaha membantu P. Yang kedua, untuk memecah belahkan rakyat Malaysia. Awak perasan tak, nama-nama bot ni selalunya akan menggunakan nama-nama kaum tertentu. Dan kalau kita pergi keluar sana, in real life, semua orang tanpa mengira bangsa dan agama nakkan pembebasan P. Sebabnya ini adalah isu kemanusiaan. Sesiapa yang ada hati, sesiapa yang ada perasaan, bila tengok apa yang berlaku dekat sana, confirm mereka akan tergerak untuk kata, tak patutnya buat macam tu. Kenapa ramai pula dekat internet yang macam menyokong Zionis? Itulah permainan diorang. Diorang nak nampak kononnya rakyat Malaysia ni berpecah supaya kita saling bermusuh, lalu kita lemah. Saya percaya rakyat Malaysia sebenarnya bukan macam ni. I don't want to live in a Malaysia where ada separuh daripada kita menyokong Zio. I don't think so. Tapi inilah permainan diorang. Berjaga-jaga, kita sedang diserang. Dan mereka menyerang kita dengan membodoh-bodohkan kita. Beria je belayar kat sana korang nak hantar bantuan. Lepas tu dah kena tangkap menyusahkan kerajaan kita. Wayang ni semua ni. Memang itu tujuan dia sebenarnya. Benda ni semua memang nampak macam wayang sebab dia nak buat 3 perkara. Yang pertama, ini adalah tindakan simbolik yang menunjukkan, membuktikan rakyat dunia tak terima sekatan haram daripada negara haram. Yang kedua, kita nak bagi media spotlight supaya isu ni orang terus aware, lalu akan ada tindakan. Yang ketiga, untuk createkan political pressures. Bayangkan sekarang ni ada 46 negara yang akan menekan negara haram tu untuk membebaskan kembali rakyat-rakyat mereka, kemudian untuk bukakan sekatan makanan. The whole point is wayang. Dia memang takkan mampu nak bawa makanan untuk 2 juta rakyat G dengan hanya menggunakan 40 lebih bot kecil. But efeknya sampai sekarang kita tengah bercakap. Itulah dia. Jangan berhenti bercakap, jangan berhenti share, pedulikan haters, buat tugas kita sungguh-sungguh.